Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ia. Kali ini Cik Ia ingin kongsi cara merekod bacaan nilam dalam sistem AIMS menggunakan akaun Delima. Jadi kepada ibu bapa yang belum lagi membuat sebarang rekod bacaan nilam dalam sistem AIMS menggunakan akaun Delima anak anda, boleh tonton video ini sehingga selesai. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ia sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu Google dekat telefon kita. Kemudian dekat sini kita perlu type aims.moi.gov.my. Seterusnya akan keluar halaman utama login masuk ke akaun AIMS ini. So dekat sini kita perlu masuk ke akaun AIMS anak kita dengan menggunakan alamat email Delima anak kita. So kita klik log masuk ini. Seterusnya kita dibawa ke halaman choose an account ini. Dekat sini kita perlu masukkan alamat email bagi akaun Delima anak kita. Kita klik pada use another account ini. Kemudian akan keluar paparan ini. So dekat sini kita masukkan alamat email akaun Delima anak kita. Lepas tu kita klik next dan kemudian akan keluar paparan ini. So dekat sini kita perlu masukkan password bagi akaun email Delima anak kita. Lepas tu kita klik next ini. Seterusnya akan keluar paparan akaun AIMS anak kita ini. So dekat sini kita akan nampak nama anak kita dekat bahagian ini. Okey, untuk bahagian bawah ni pula kita akan nampak bahagian jumlah rekod terkumpul bagi bahan bacaan anak kita. Macam kes ni, rekod bacaan masih lagi kosong. So, cara nak masukkan maklumat rekod bahan bacaan anak kita, kita klik je dekat bahagian AIMS ini. Dan akan keluar paparan AIMS ini. So dekat sini kita perlu pilih sumber bahan bacaan anak kita. Sama ada melalui buku ataupun e-buku. Melalui sumber digital ataupun melalui sumber artikel, jurnal dan lain-lain. Okey, untuk video kali ini Cik Ia akan pilih sumber bacaan buku. So kita klik yang ni. Kemudian kita klik seterusnya. Okey, sekarang kita dibawa ke paparan buku ini. So, dekat sini kita perlu masukkan maklumat buku yang anak kita baca. Lepas tu, kita masukkan tarikh bacaan anak kita untuk buku tersebut. Lepas tu, kita perlu masukkan nama tajuk buku yang anak kita baca. Kemudian, untuk bahagian jenis buku ni, kita boleh pilih jenis buku sama ada secara fizikal ataupun bacaan melalui e-buku. Okey, seterusnya untuk bahagian kategori ni, yang ni kita perlu klik dekat sini dan kita boleh pilih jenis kategori bahan bacaan anak kita. Ada dua jenis iaitu facial ataupun bukan facial. Okey, untuk facial ni jenis bahan bacaan untuk tujuan hiburan. Contohnya komik, novel, majalah dan sebagainya. Manakala untuk bukan facial ni pula jenis bahan bacaan berfakta. Seperti contohnya surat khabar, jurnal, buku sejarah dan lain-lain. Okey, seterusnya kita perlu masukkan bilangan muka surat bahan bacaan anak kita dekat sini. Untuk bahagian ISBN ni, kita perlu masukkan nombor siri dekat bahagian belakang buku anak kita baca. Okey, ini adalah contoh nombor ISBN ini. Lepas tu, kita perlu masukkan maklumat nama penulis dekat sini. Seterusnya, kita perlu masukkan nama penerbit dan juga tahun terbitan dekat sini. Seterusnya, kita perlu pilih bahasa untuk bahasa buku yang anak kita baca. Bila semua maklumat dah diisi, kita klik seterusnya dekat bahagian sini. Okey, sekarang kita dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini, kita perlu masukkan rumusan bagi buku yang anak kita baca tadi dekat sini. Lepas tu, kita juga perlu masukkan pengajaran yang boleh diambil daripada buku yang anak kita baca.
Seterusnya, kita perlu beri penilaian buku yang menjadi bahan bacaan anak kita tadi dekat sini. Jika kita suka, kita bagi 5 bintang. Lepas tu, kita klik seterusnya. Okey, untuk paparan ni pula, kita perlu masukkan gambaran kulit buku yang anak kita baca tadi dekat sini dengan klik dekat bahagian tambah gambar ini dan kita klik dari kamera. So, secara automatik kamera telefon kita akan dibuka. So, kita boleh ambil gambar kulit buku tersebut. Bila dah siap, kita klik pada seterusnya ini dan akan keluar paparan sila semak dan pastikan data adalah tepat sebelum membuat penghantaran. Jika semua maklumat dah tepat dan betul, kita klik hantar ini. Seterusnya akan keluar status tahniah. Ini menunjukkan kita dah pun berjaya hantar rekod bahan bacaan anak kita tadi dalam sistem AIMS ini. Dan dekat bahagian bawah ni, kita akan nampak poin anak kita dapat daripada bahan yang kita rekod tadi. So, kita klik dekat bahagian pangkah ni dan akan keluar dekat bahagian utama sistem ini. So, dekat sini dah ada satu rekod dan poin terkumpul yang kita boleh tengok dekat bahagian sini. So, mudahkan cara-caranya. Okey, setakat itu sahaja perkongsian Cik Ia kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.